Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalullah bertitah menyeru semua pihak agar memperkukuh pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah di negeri ini yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Baginda bertitah, sokongan perlu diberikan kepada penganjuran program ilmu dan kegiatan bermanfaat demi menghidupkan ajaran Islam yang murni serta menolak unsur tahyul dan khurafat yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Makmurkanlah negeri ini dengan memperkasa segala kebaikan yang ada, agar lebih ramai mendapat manfaat, titah baginda ketika berkenan berangkat menutup program Perkampungan Sunnah Siri ke-10 tahun 2025 malam tadi. Turut berangkat Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalullah, dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahriin Akasha Khalil. Tuanku Said Sirajuddin turut menegaskan, Perlis merupakan benteng pegangan Ahli Sunnah